Assalamualaikum. Alhamdulillah, tengok hari ni kita bawa baju kan. Okey, sirap. Ya. Ya. Kita masuk. Ikan tilapia 3 asa. Okey, ni bahan-bahan kita potong untuk ikan. Banyak sikit lah. Buat ikan banyak 4 ekor. Buat badan dengan kuah. Kita masak dengan kita panaskan minyak. Okey, ni kita start menumis ya. Okey, kita start. Okey, minyak ni bagian tumis. Kita bagi color-color sikit. Okey, sebelum kita tak soft. Okey, ni kuah dia warna-warni sikit je. Okey, campur semua. Ingatlah, takut lembek. Okey, saya tu bagian kuah. Okey, nanti ni kita buat ikan pula. Masuk ke sini goreng garing sikit. Ni tepung Lestari. Tepung selalu naik harga ni. Okey, sebelum menggoreng kita panaskan minyak dulu. Okey. Okey, itu ni tepung. Kita bagi salut. Okey. Lalu bagi relax sikit. Buat sama. Okey, siap. Kita masuk minyak panas. Tu minyak. Okey, kita tunggu ni. Terus buat hot ni pula. Okey, ni kita tunggu ya. Okey, ni kita asin kuah ikan hokso. Ni di balik kau. Ni kau ruang. Kau nak nasi nasi. Nasi. Bawa. Letak ni. Tok muka. Tak kan? 3 rasa. Ada